أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah, pagi ini kita sambung Surah Ali Imran, muka surat 64. Surah Ali Imran, muka surat 64, ayat yang ke-114. Muka surat 64, ayat 114. Boleh? Jumpa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا
كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته tak bunyi ha tu. Kena bunyi lagi. Agak berhenti ngetar. Sekali lagi dah. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Allah tengok muka surat sebelah ayat yang ke 114 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yu'minuna billah, jaga dekat hamzah lah, jangan tukar dengan ain. Yu'minuna billahi, billahi perkataan Allah sebelum dia baris bawah. Jadi kita baca nipih lah. Perkataan Allah tu dibaca nipih. Tak boleh kita nak baca billahi. Tak boleh. Nak baca billahi. Wal yaumil akhir. Wal alif lam qamariyah. Yaumi huruf lin ataupun sifat lin. Lin ni ada dua sahaja. Hukum layin ataupun lin. Wa mati ataupun ya mati sebelum dia berbaris atas, baru jadi lin. Wal yaumil akhir, al akhir alif lam qamariyah. Hamzah tu tengok molek, hamzah tu duduk celah ataupun duduk atas alif. Duduk celah, duduk tengah-tengah antara lam dengan alif. Lam alif kira dia sila gitu kan. Jadi duduk tengah-tengah lah tu hamzah tu. Kena perhati molek. Kalau tidak agak buat lorak-lorak agak dia jadi pendek situ. Wal yaumil akhir. Tak alih dah. Dia ada alih situ tu. Wal yaumil akhir. Okey. Berhenti dekat perkataan akhir. Jadi berhenti dengan huruf ra. Bila berhenti dengan huruf ra, hukum dia hukum apa ni? Hukum ra. Hukum ra. Hukum ra mati. Bila ra mati kena tengok ke apa? Baca jumpa huruf ra mati. Huruf ra mati. Jadi bila ra mati dia kena tengok ke apa? Kita ni sebagai kita nak baca ni tengok ke apa? Tengok huruf di sebelum dia. Sebelum dia lek kanan ke kiri? Aku hak tu putukar lagi kak. Letihlah hamba ayat ya. Sebelum selepas. Sebelum dia alik kanan. Bila sebelum dia kena tengok baris gapo. Kalau sebelum dia baris bawah, kita baca ni nipih. Kalau sebelum dia baris atas ataupun baris depan, kita kena baca tebal. Tapi kalau sebelum ra mati dia berbaris bawah. Tapi huruf yang berbaris bawah ni adalah huruf isti'la. Jadi kena baca tebal ataupun nipih ni. Kena baca tebal ke nipih?
Tebang nipis. Huruf kha tu isti'la ke tak? Isti'la ke tak? Isti'la huruf kha. Tak. Huruf kha ni termasuk huruf isti'la. Huruf hak tinggi. Kha. Supaya huruf da, huruf ta, huruf za. Hak bunyi o belakang tu tebal belakang tu. Huruf isti'la belakang tu. Jadi huruf kha ni huruf isti'la. Ra dia mati sebelum dia baris bawah. Patutnya dibaca nipis. Wal yaumil akhir. Patutnya. Nah. Tapi bila sebelum dia baris bawah tu, huruf berbaris bawah tu adalah huruf isti'la, maka kita kena baca tebal. Wal yaumil akhir. Khir. Jangan baca nipis. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'rufi. Alif lam qamariyah. Ma'rufi jaga huruf ain. Ma'rufi. Rum asli fi wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna nun mati bertemu dengan huruf ha. Kau apa ni? Izhar. Jadi kita baca jelas ataupun nyata. Satu lagi tanda nak tahu kena dengar ataupun tak, tengok atas nun mati tu ada ke tak tanda mati? Ada ke tak? Ada tanda mati. Bila ada tanda mati, kita kena baca jelas ataupun nyata. Tak boleh nak baca dengan dengung. Wayan. Tak boleh. Kena baca jelas. Wayan hauna. Wayan hauna. Wayan hauna anil munkar. Hauna. Supaya yaumi tak ni. Huruf lin ataupun sifat lin. Anil munkar. Anil alif lam qamariyah. Cuma tengok dekat perkataan ani tu, biasanya sin ni akan tukarlah huruf ain dengan huruf hamzah. Pasal dia payah. Ain bagi atas, nak gi ke nun bagi bawah tu. Wa yanhauna anil, jadi hamzah lah. Wa yanhauna anil munkar. Munkar. Al-munkar alif lam qamariyah. Munkar nun mati. Saat ni je pada nun mati. Cuma hak ni beza dia tak ada tanda. Wayan hau saat ni nun mati juga, tapi ada tanda. Jadi hak tak ada tanda ni beza ke apa? Kena dengung. Anil munkar. Dengung ni tak sudut logat lah. Banyak kali yang besar, mana-mana pun dengung jangan duduk logat. Ni dengung pun logat agak, baca sama telah. Antara sebab kita baca jadi logat caduh, sebabnya dengung tak ada. Bukan tak ada, dengung tu logat. Wa yanhauna 'anil munkar. Tu jadi kalau nak tengok hak depan tak ada. Lepas tu mulalah ayat tak lacar, lagu mana nak lacar. Padahal we perlu edah tu. Suruh dengar lama sikit gak baru boleh tengok hak depan tu. Sebab tu suruh jaga dengung. Dengung molek lalu. Wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Tak salah gak? Okey, munkar hukum ke apa? Nun mati je pokah. Ikhfa. Ni ikhfa syafawi ataupun ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Macam mana dia hakiki? Macam mana? Tengok ke mulut tu gerak. Tak terbit suara. Ikhfa ke apa? Ikhfa hakiki sebab dia duduk dalam nun mati. Nun mati. Kalau mim mati baru jadi syafawi. Idgham syafawi,
ikhfa syafawi, izhar syafawi. Dah. Munkari wa yusari'una fil khairat wa yusari'una sin bagi hatta jumpa dengan alif. Jadi sini ma asli wa yusari'una fil khairat. Yusari'una pun ma asli juga. Fil khairat, al khairat alif lam qamariyah. Khairat supaya inilah huruf lin ataupun sifat lin. Khairat. Cuma hak apa besar minggu lepas bi ghairi, hak ni khaira. Biar siapa pada makhraj huruf ya. Wa yusari'una fil khay. Saya sebut fil khairati. Sekali lagi fil khairati. Gitu. Kalau tak kita akan baca wa yusari'una fil khairati. Nak bunyi tak bunyi. Bunyi jelas. Baru siapa pada makhraj huruf ya. Ni dia nak pergi tu betul dah makhraj huruf ya tu. Tapi gak dia pergi berik tengah jalan. Khairati. Tak siapa. Orang panggil tak nyata, tak jelas huruf ya. Wis apalah ya. Khai. Okey, khairati wa ulaika minas salihin wa ulaika. Wa ula tu atas huruf waw dia ada tanda bulat. Tanda bulat tu waw tu tidak ada fungsi dah. Buai sahaja waw. Jangan duk pakoh lah. Ni gak royak sikit gak pakoh. Royak berjuru tu. Royak buai tu gak je pakoh. Silap hari bulan je pergi likuit. Likuit tu huruf waw. Boleh? Janganlah. Maknanya buai daripada bacaan. Tak ada. Kalau kita baca huruf waw tu, dia jadi panjang. Wa ula. Tu salah dah. Makna buai dalam bacaan tu, tak perlu baca huruf waw tu. Maknanya pendek je lah situ. Wa ulaika. Wa ulaika la mak ke apa tu? Mak wajib. Wa ulaika minas salihin. Minas salihin alif lam syamsiyah. Cek lagi ke tak syamsiyah dan qamariyah ni? Cek ke tak? Bi gagah sikit gak. Cek ke tak? Cek. Cek lagu mana? Sa'du dengan? Tak ada sa'du. Lagi? Sa'du dengan? Sa'du dengan apa? Tanya cek kau tak cek. Ingat kau tak ingat. Sa'du dengan tanda mati. Kalau ada tanda mati, jadi alif lam qamariyah. Kalau tak ada sa'du, alif lam syamsiyah. Boleh faham dah? Minas salihin, hin berarti dengan ma'arid disukun. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wa ma yaf'alu bi. Tak ada apa ni. Min khairin, nun mati, ada tanda mati. Jadi kita baca jelas ataupun nyata. Tak perlu dengung. Min khairin. Okey? Kena jelas lah huruf nun tu. Kena jelas. Min. Mana makhraj huruf nun? Makhraj huruf nun duk mana? Ada menjumpa seorang. Bila tanya nun duk mana makhraj dia? Duk situ dia tu. Situ. Pak dia duduk tu dia kata. Ada satu lah. Kalau dia dah amat nak ngajar dia. Nun mati ni, nun ni makhraj dia, hujung lidah letak di mana?
Langit memang langit atas be. Mana ada langit bawah. Lata. La juga lata. Jadi depan, langit depan tu. Dah, min. Nun duduk atas. Dah, kena jelas huruf nun. Wa ma yaf'alu min khairin. Biar kena langit depan atas tu. Baru jadi jelas huruf nun. Min khairin falan yukfaru sama khair. Khair. Nah, biasa apa pada makhraj ya? Khair. Khairin falan yukfaru. Falan yukfaru pun sama juga, cuma hukum dia beza-beza lah. Nah, hak ni, hak tak ni khairin huruf lin. Nah, hak berkaitan dengan huruf ya. Hak ni pun berkaitan dengan huruf ya. Falan biasa apa juga pada makhraj huruf ya. Falai. Boleh? Cuba buat. Falai. Lagi. Falai. Biar masuk atas huruf ya dah. Bila masuk atas huruf ya, kena letak pada makhraj huruf ya. Kalau masuk atas huruf min, kena letak atas makhraj huruf min. Kalau masuk atas huruf nun, kena letak makhraj atas huruf nun. Tu kaedah masuk. Ni ayat masuk. Tak masuk. Pakai duduk luar situ. Fala. Tak masuk tu. Falai. Tu bunyi dia. Boleh? Yukfaru huruf kah. Ni keceh sikit lah. Yukfaru. Ruh berarti dengan ma'arid lisukun. Dan ingat berarti tu ada huruf ha belakang sekali. Kena bunyi huruf ha. Falai yukfaru. Kena bunyi lah. Biasanya tak bunyi tu kisnya berasa bunyi dah. Yang kedua logat nak berhenti. Min khairin falai yukfaru. Bunyi ke tak tu? Bunyi ke tak? Tak bunyi. Yukfaru. Bunyi? Tak bunyi. Falai yukfaru. Tu baru bunyi. Wallahu alimun bil muttaqin. Wallah, tengok perkataan Allah sebelum dia bagi hatah. Jadi kita baca tebal. Wallahu. Wa kawa ni. Wa kawa. Boleh nak baca wa-nya. Malu kat orang. Wa mati dah. Mati lama dah. Mai wa lagi. Wa bagi atas bunyi dia wa. Masuk atas Allah. Wallahu. Wallahu alimun bil muttaqin. Alimun lima asli mum bil muttaqin. Iklab. Ada mitagah tu bil muttaqin. Bil muttaqin alif lam qamariyah. Muttaqin. Qin berarti dengan ma'arid lisukun. Okey, dekat berarti ni bil muttaqin jaga pada makhraj huruf qaf. Makhraj huruf qaf ni dia tak serupa dengan makhraj huruf kaf. Huruf kaf ni dia nipih pada huruf qaf. Jangan tukarlah. Sebabnya qaf bagi bawah ni kita ada dalam surah ke apa? Surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi huruf kaf. Jangan tukar huruf kaf dengan huruf qaf. Huruf qaf ni duduk dalam. Duduk ni anak tekuk. Biasa serah sini. Kalau tak serah maka tak jadi huruf qaf. Wallahu alimu bil muttaqi. Qi. Baru jadi huruf qaf. Jaga sebab ada dalam
Fatihah. Muduk mai ki. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Qi. Boleh? Baik, so ni pun bil muttaqi qi bil muttaqin. Boleh. Sebabnya dia kata huruf qaf ni huruf tebal, Cik Imam. Lepas tu kita kena baca bagi bawah. Pas jumpa pula dengan huruf ya. Jadi payah hamba nak sebut. Hamba pun bahaya huruf kah gitu ya. Maknanya kita baca Quran mengikut cita rasa kita sendiri. Bukannya ikut cara Nabi SAW. Kita ikut cita rasa kita. Berasa mudah baca lagu tu ke? Baca gitu. Berasa nyakut baca lagu ni ke? Baca lagu ni. Ikut dia kita. Kalau ngaji bahasa lain, tak boleh. Pronunciation lain sikit ke? Yang marah ketik cikgu. Kita pun betul lah molek. Kalau bab Quran ke, salah sikit, biarlah sikit je. Tak apa. Enggak tak ada orang marah. Ngaji Quran ni dulu je orang marahnya. Salah. Lah ni tak ada orang marah dah. Pasal kita baca sorang. Pergi nak marah baca sorang. Jadi hati-hatilah baca Quran ni pun kena ada juga betul. Sampai ke mati pun kena betul semua. Sebab tajwid ni dia tukar-tukar, bukan tukar maksudnya ada semua benda baru. Sebab mungkin orang fikir tajwid ni benda yang kecil sangat ya. Ilmu dia tidak luas. Tapi hakikatnya tajwid ini ilmu yang sangat luas. Dia berkembang daripada masa ke semasa. Kalau dengar dulu kan, sekadar hujung lidah gitu ya. Huruf za kan. Za, sa, za. Untuk guru ngajar dulu, hujung lidah ya. Letak di hujung gigi kapak tu. Kena waktu ambil lidah lah apalah. Lah ni dak. Kena tahu lidah tu tahap mana waktu ambil. Itu makna nak ayat, nak uwi lagi tepat bacaan kita seperti mana Nabi SAW baca. Bukan nak ayat hak dulu ni tak betul. Hak dulu betul dah. Cuma kajian dia tidak mendalam. Kajian dia tak mendalam. Gak dulu orang pergi Mesir ni berapa kerak ya. Orang pergi Morocco ni berapa kerak ya. Orang pergi di Yaman berapa kerak ya. Jadi lah ni ramai orang pergi Mesir, ramai orang pergi Morocco, ramai orang pergi di Syam. Jadi macam-macam buat kelik. Kalau tengok hukum iklab contohnya. Iklab saat ni tu. Kalau pergi Mesir, kalau tengok perhati molek, pelajar-pelajar hok kelik daripada Mesir, graduan Mesir, dia kata iklab ni akan ada orang panggil baby tak rapat tu. Orang panggil ke apa? Tak ingat dah nama dia. Jadi iklab ni baby tak rapat kan? Tu kalau balik daripada Mesir lah sekarang. Kalau daripada Morocco ataupun Syam, memang dia akan rapat belakang. Dan kajian lah ni pun memang waktu ambil iklab ni memang kena rapat bebe. Hamba dulu pun duk ajar, hamba derah sekali duk ajar. Iklab ni bebe tak boleh rapat. Dia kena renggai sikit. Tapi kajian balik hak betulnya sebenarnya dua-dua tak rapat. Sama ada ikhfa' syafawi, dua-dua rapat. Duk kaji-kaji balik, bukan hamba lah kajinya. Orang hak beda dia. Hamba je dengar je. Duk kaji-kaji balik, dia kata memang dua-dua ni ikhfa' syafawi dengan iklab ni dua-dua rapat bebe. Tak ada khilaf. Dulu khilaf.
Itu nak ayat wi. Nah, dulu lain, sekarang lain. Nah, sebab tu kena ngaji siapa kita mati. Nah, kalau ngaji sekat umur 20 kak, ada situ lah. Nah, masuk umur 40, abang ngaji lain dulu. Tu ayat tu. Nah, tak boleh satu lah. Nah, sebab tu kena ngaji siapa kita tak ada atas muka bumi. Tak ada lah. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, jadi gitulah. Maknanya ilmu tajwid ini juga salah satu ilmu yang kena ngaji siapa kita tak ada, tak pejak dah bumi Allah. Nah, barulah kita berhenti ngaji. Nah, gilah ngaji mana-mana sekalipun, lagu itulah ilmu tajwid. Nah, bukan kata pergi jauh-jauh, tak terbit negeri pun. Kalau pergi Sungai Halah, lagu ni dia ngajar. Memang lain-lain. Nah, benda-benda tulah ya. Nah, cara ngajar tu lain. Boleh? Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Okay. Ya. Siratal ladzi tak jebol. Okay. Soalan dia sebelum ni pernah tanya dia berkaitan dengan hamzah duduk atas alif. Siratal ladzina an'amta. An tu hamzah tu dengan alif, kita baca hok bunyi bagi atas tu hamzah ataupun alif. Hamzah ke alif? Ada belakang ni tanya apa ni? Macam muka. Bunyi dia bunyi hamzah. Alif ni selamanya tak ada bunyi. Siapa kemati pun memang tak ada bunyi. Kalau kata alif bagi atas bunyi a, tak ada. Alif ni dia cuma pelengkap bagi baris atas. Kalau macam hamzah duduk atas alif, dia hanya rumah untuk hamzah duduk. Jadi hak bunyi a, i, u tu adalah bunyi hamzah, bukan bunyi alif. Hamzah. Hamzah. Betul. Takbir tu sama hamzah tu. Hamzah. Sama ni sebut alif. Beza alif dengan hamzah? Dia memang hamzah lah. Hamzah. Sebenarnya begini. Sebenarnya alif dengan hamzah ni fahaman kitanya berbeza. Dari sudut kita menyebut alif dengan hamzah, dulu kita sebut alif. Alif baris atas a, alif baris bawah i, alif baris depan u. Sebenarnya kita sebut tu mari daripada hamzah dah. Dia tak ada nak sebut alif dengan a tu duduk makhraj lain, tak boleh. Tak ada. Memang kita sebut sebelum ni alif baris atas a tu
adalah kita menyebut dengan hamzah dah tu. Cuma kita diterapkan oleh tok guru, alif baris atas a, alif baris bawah i, alif baris depan u. Kalau baca mo tak ada a, mana ada duk luar. Supaya ambil sini kok. Supaya. Maknanya hamzah lah. Memang bunyi dia bunyi hamzah. Dia tak ada bunyi alif. Boleh? Jadinya hak bunyi-bunyi itu adalah bunyi go ni lah. Bunyi hamzah. Buat bunyi. Bunyi hamzah dah. Alif ni memang tak ada bunyi. Daripada dulu sampai keluar ni memang tak ada bunyi. Dah. Dulu ada kita buat. Abah pun belajar gitu juga. Ada. Jadi bila kita ngaji, rupanya alif ni tak ada bunyi. Lama ni alif dah atas a, alif bawah i. Tak? Iqra' lah biasanya. Lah, iqra' muqaddar. Situ je. Masuk Quran tu tak ada dah. Alif bunyinya. Boleh. Jadi bunyi dia bunyi hamzah. Tidak ada sekali-sekali bunyi alif. Nah, bunyi alif ni apabila sebelum pada alif ada baris atas. Orang panggil mat asli. Baru bunyi alif tu. Contohnya kita ambil alhamdulillahi rabbil alamin. Tu bunyi alif. Nah, alif mana? Bunyi a tu. A tu. Tapi tak bunyi juga sebenarnya. Rabbil alamin. Tu baru bunyi dia. Sebab sebelumnya baris atas. Dia ni untuk panjang ya. Untuk panjang, untuk jadi mat. Sebab tu dipanggil dia ni huruf mat. Boleh baik? Ar-Rahmanir Rahim. Tu bagi alif. Memang ming bagi atas, cuma bunyi dia lepas pada ming bagi atas je. Baru bunyi alif. Boleh baik? Okey? Lagi? Ada soalan? Dua ayat ni ya. Ada? Kalau tak ada, ngelah sekali kita tengok huruf lam lah. Huruf lam ni ada dua versi. Yang pertama, versi kita lah. Versi orang Melayu. Yang kedua, versi orang Arab. Dua-dua versi ni orang panggil tidak salah. Bukan kesalahan yang lahnul jali. Bukan. Tapi kita nak bacaan kita lebih pada sebab Nabi suruh baca seperti mana orang Arab baca. Orang Arab baca lagu mana? Lagu tu. Telah dengar. Jadi salah satunya adalah huruf lam. Lam ni kalau versi kita ke alhamdulillah. Kalau ke Arab dia tidak sebut bukan L. Bukan L. Dia jadi al. Hujung lidah dengan hujung tepi lidah. Kalau versi Melayu kita pakai hujung lidah saja. Alhamdu. Boleh tak? Itu versi Melayu. Versi kita lah. Kalau versi Arab dia guna hujung tepi lidah sambung dengan hujung lidah. Ni kita punya lidah. Ni tepi. Lidah tepi kiri, tepi kanan. Ngadak ke alik. Tu lah. Alik kiri, alik kanan, ni hujung lidah.
Betul? Jadi untuk lam dia ada sifat ke apa? Dia ada sifat inhiraf. Kalau perhati molek. Dia ada sifat inhiraf. Jadi inhiraf ni bermaksud daripada hujung tepi lidah. Tepi ni hujung dia. Hujung tepi lidah sampai ke hujung lidah. Sama ada kiri ni ataupun alik kanan gitu. Hak kita guna sebelum ni sini. Hujung lidah. Bunyi dah huruf lamnya. Tak salah dah. Cuma tak cukup sifat. Kalau kambing tak ada telinga. Kalau lembu tak ada ekor. Mana tak cukup sifat. Tak lewat gerbang. Tak ada ekor tak lewat gerbang. Itu bak lain, itu bak lain. Mungkin panjang pula. Lama kita tanya, kalau lembu kena tindik telinga lagu mana? Panjang lah. Itu bak lain. Jangan gitu lah, jangan gitu. Jadi hujung lidah, kita guna hujung lidah saja sebelum ni. Alhamdu. Dia nak tepi hujung, tepi hujung dengan hujung lidah. Nak kena tepi gitu. Maknanya kena sengit sikit lidah. Lidah tak betul gini, kena gigit tu. Ataupun gini. Lepas, kena gigit tu. Dia tak lagi straight. Kena lepes sikit. Baru jadi huruf lam. Baru bunyi. Ni sebenarnya untuk level-level yang itu sikit lah. Cuma hak kalabu boleh lah pakai. Kalau luar pada kalabu tak boleh. Hak kalabu yang hamba ajar. Luar hamba tak ajar. Jadi antara salah satu lah. Dia banyak lagi. Huruf ra, huruf waw nak sebut mana, huruf ming, huruf ba. Jadi kita terang satu persatu. Supaya kita nampak huruf lam ni kena sebut lagu ni sebenarnya. Supaya waladdallin. Tu versi kita. Versi Arab tak. Dia bunyi sengit. Waladdallin. Bunyi dia lain. Alham dengan alhamdu. Lidah kita akan gigi ni. Akan naik ke tak? Duduk gitu. Ataupun kiri. Kita dah naik al. Betul. Sebelum ni kita pakai hujung lidah saja. Letak di langit atas tu. Ni tak. Dia kena hujung tepi lidah dengan hujung lidah. Kena dua-dua tu. Baru jadi tu Arab. Ada tak tak jadi. Antara salah satu lah. Orang panggil ilmu tambahan. Kau jaga-jaga ya lo ni ke? Tambahlah sikit. Tak ada hak bunyi. Allah hak versi kita pun tak nak sebut. Ngaji versi Arab pula dah. Kena ngaji lah. Satu kita baca lain. Dengar orang baca lagu ni. Hamba buat tak jadi. Lagu tu sama. Kisahnya tak ngaji ya. Kalau belajar boleh sangat. Buat kita ni kalau pergi ngaji taranum ke, boleh belana sebenarnya. Dia kisah malu je. Malu ni waktu habis suara. Kalau tak malu ke, johai habis. Johai antara bangsa, johai muslimat, johai ni. Waklik johai laka kalau abu. Sejak kalau abu penuh dengan piala. Piala peringkat antara bangsa, peringkat negeri. Waktu ambil belakang ni. Jadi gitu dah. Satunya huruf lam lah. Kita nak sebut sebab huruf lam ni banyak oleh Quran. Mula-mula lagi. Agak takbir tu kak. Baca alhamdu. Al. Dia tak jadi alhamdu.
Praktis lah. Supaya moyak lah. Pergi depan cermin. Pernah sebut. Tengok lidah kita tu. Sengit ke tak sengit? Gi tu kau nak lepeh kau dak. Kalau gi sterik tepuh dia tu, dak lagi tu. Cuma jangan stres lah. Kita baca lam sebelum ni tu betul dah. Cuma nak comel lagi. Jadi supaya orang Arab kak. Lagu tu cara dia. Boleh? Nak cari bini Arab. Sudah kerja. Tak jadi alasan tu. Bini Arab pun tak betul juga ngaji tau. Bukan betul belakang orang Arab ni. Nak cari bini untuk guru-guru. Tu baru tu. Cari bini Arab aku tak tinggal ngaji juga kak. Supo kita dia. Kita nak ngajar dia. Wallahu a'lam. Tak ada soalan? Tak ada, itu tutup majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.